Okay guys, ada satu filem baru yang mana filem ni berdasarkan kisah yang sebenar. Okay, baru-baru ni aku ada dijemputlah untuk majlis malam gala untuk sebuah filem yang bertajuk Misteri Fraser tahun 1910. Jadi jom kita sembang filem ni macam mana. Okay, filem Misteri Fraser ni mengisahkan tentang seorang lelaki. Nama dia ialah Louis James Fraser. Dia ni berasal daripada Scotland tau. Dia buka Bukit Fraser tu pada tahun 1890. Dan lepas dia buka tu, dia mendapatkan hasil kekayaan daripada pelombongan biji timah dekat Bukit Fraser tu lah. Lepas dia dah kaya, dia bangunkan tempat tu menjadi pusat bandar tau. Okey, Mr. Fraser ni ada seorang orang kepercayaan lah, nama dia Asan. Okey, dia lantik Asan ni sebagai pengurus lah. Dan juga Asan ni tinggal bersama dengan isteri dia. Isteri dia nama dia ialah Wati, lakonan Isha Riana. Hasan ni dan juga Wati ni dia tinggal dekat kuartus pekerja tau. Yang mana tiba-tiba satu hari berlaku satu masalah. Tiba-tiba pada tahun 1910 tu, Mr. Fraser ni hilang secara misteri dan meninggalkan 1000 teka-teki. Sebab untuk buat korang, lepas dia hilang tu, banglo dia, perniagaan dia tinggal macam tu je guys. So lepas kehilangan Mr. Fraser ni, Hasan ni dipertanggungjawabkan lah untuk menjaga perniagaan semua tu. So lepas Hasan ni dia menjaga perniagaan tu, dia pun pindah dengan isteri dia dekat sebuah banglo milik Mr. Fraser. Tapi itulah guys, sejak dia pindah dekat sana tu, berlaku macam-macam perkara mistik yang membuatkan Wati ni sering meracau, kena rasuk lah dekat banglo tu. Macam-macam terjadi guys. So guys, persoalan dia, apa jadi dengan Mr. Fraser tu? Yang ini korang kena tengok dekat Pawagam lah, okay? Sebab cerita ni akan ada dekat Pawagam di seluruh Malaysia pada 26 Jun ni guys. Jadi korang kena pergi dekat Pawagam, tengok cerita ni. Sebab satu, dia berdasarkan kisah yang sebenar. Kedua, penuh misteri yang mana korang kena tahu kenapa Mr. Fraser hilang. Dia hilang tu macam mana. Okay, so best. Okay, korang kena tengok cerita ni. Bagi aku, okey lah. Bagi yang minat kisah sebenar, korang kena tengok cerita ni. Dan bagi yang dah kerap pergi Fraser Hill tu, korang kena tahulah sejarah dia. Jadi filem ni mengisahkan tentang sejarah dekat Bukit Fraser. Jangan lupa tengok dekat Pawagam 26 Jun ni. Assalamualaikum.